الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ja'alana minal mukhlisi bi qiraatih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada satu riwayat, dibukakan segala pintu syurga pada hari Isnin dan Khamis. Maka diampun bagi tiap-tiap hamba yang tiada syirik dengan Allah Ta'ala akan sesuatu. Melainkan seorang lelaki yang ada antara saudaranya itu berdengki-dengki. Maka dikata baginya, rantai olehmu akan segala dua orang laki-laki ini hingga bersuluh, berbaik. Okey. Hari ini kat sini je. Itu pun tak cukup masanya. Buka Quran kat handphone, surah Kahfi ayat terakhir. Ayat terakhir. Embeng internetnya macam mana ni? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ambil dekat mana? Apa ayat terakhir dia bang? Lupa saya. Innama. Cuba baca. Innama. Kul innama. Ana basyarun senang. Okey. Kemudian dia kata Allah berfirman apa? Yang penting dekat situ ialah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ambil kat situ. Pertama, syirik ni apa? Syirik ni menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Ada tak orang merompak dia kata aku ikhlas, semata-mata merompak ni kerana Allah? Tak boleh. Sebab itu maksiat. Faham? Jadi ayat ni ditujukan kepada yang beribadat, yang bersedekah, yang tolong tolak motor orang tengah jalan waktu hujan, yang tolong bagi makan, yang tolong-tolong yang mengangkat takbir atau ihram, yang berpuasa, yang berkhidmat untuk suami, yang berkhidmat untuk guru. Ini semua tu kita panggil ibadat. Tapi Allah memperingatkan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi dalam radio disebut apa? Kita kalau tolong orang, insya-Allah nanti ada je orang tolong kita. Syirik. Faham? Kenapa syirik? Dia ada maksud yang lain daripada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillah. Orang lain ke lil orang lain ke lillah? Maka tak boleh ada yang lain.
Itulah yang saya buat contoh selama ni yang tuan-tuan dah lupa tu. Saya dulu kecil-kecil puasa 50 sen satu hari. Jadi betul-betul ketika tu saya puasa sebab RM15 saya dapat. Salah tak? Mak saya offer, saya dengan akal saya di tahap tu. Tapi mak saya tahu, budak ni kalau pancing ni baru dia puasa. Yang dia nak ialah latihan berpuasa tu berjalan. Kalau sekarang saya minta, kena lempang. Bukan level lah maknanya, bukan level. Contoh, saya pernah tengok dekat TikTok ke mana, budak ni, dia belajar matematik kat Indonesia. Budak sekolah rendah ke apa tu. Jadi kawan-kawan dia seorang je beza. Apa? Kaki dia naik sekali atas meja tu, buat alat mengira. Agaknya jari dia tak cukup, kaki tu naik atas meja. Mungkin soalan dia 8 campur 8 je. Kalau abang ni 8 dia naik kaki atas meja, tak layak lah. Faham tak? Jadi gini, dalam Sahih Bukhari, baik Imam Tirmizi, baik Imam Muslim, segala hadis dan bahkan ayat Quran, Allah memberitahu tentang syurga. Siapa yang beramal dia akan dapat syurga. Tapi kita ni ada level masing-masing tau. Kalau orang ni baru dia nak dapat hidayah, kita cerita, kau buat ni kau dapat ni, kau sembah Tuhan kau dapat rezeki. Itu betul untuk level dia. Tapi takkan selamanya kita nak di situ. Kita nak lepas daripada syirik yang khafi. Asal ibadat tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Titik. Lillah tu satu bab. Rabb al-alamin. Rabb ni apa? Yang mentadbir. Hujan Allah takbir, matahari pun Allah takbir, apa lagi? Banjir Allah takbir. Ada kekuasaan kita? Tak ada. Jadi kita yang dah jadi ahli ilmu ni, yang kononnya dah belajar banyak bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun daripada tingkat 44, Allah turunkan pangkat, turunkan tingkat 11 sekarang ni. Dulu kan tingkat 44 ke? 40. Gayat saya, dia orang bawa tepi cermin, tak nak kita tak. Tak boleh. Lepas tu orang ajak saya naik roller coaster, kau bagi RM5,000 pun aku tak nak. Saya tak pernah percaya dengan itu. Apa tadi? Jadi kita yang dah belajar ni, kita kena lepaskan daripada, sebab ayat tu terang-terang. Kalau kamu beribadat, jangan syirikkan aku. Kalau kamu beribadat, apa yang kamu harapkan? Redha aku. Radiyallahu anhum wa radu'an. Siapa dapat tu? Sahabat. Dan saya pernah buat contoh. Kalau saya kecil dululah, saya bercita-cita nak Mercedes. Saya bercita-cita nak rumah banglo besar, ada swimming pool. Sebab saya ukur dengan harga, mula-mula kerja, lepas tu simpan duit, beli Mercedes dulu. Bila kumpul lagi, beli banglo. Fikir pula, bila dapat banglo, Mercedes dah buruk. Masa gitu. Jadi macam mana ni? Belajar sungguh-sungguh jadi CEO. Dilantik je CEO, semua dapat. Tak? CEO yang first board lah. CEO yang tu tak boleh lah. Dapat semua. Jadi maksud saya ialah, kita kejar redha Allah, semua dapat. Rezeki, Allah bagi kecukupan. Nak banyak ke nak cukup? Cukup. Sebab banyak takkan pernah cukup. Nabi kata, manusia ni kalau ditawarkan segunung emas, nanti dia minta je dulu. Allah bagi kecukupan. Kesihatan, apa semua. Bukan tak sakit, tapi dia menikmati sakit tu kerana dia sedar dia banyak dosa. Macam tu pun nak tunjuk dekat Facebook. Berdosa dengki. Itu kalau bercakap dalam hati tak cepat-cepat istighfar, dia tu, kolbu dia tu ada sifat dengki tanpa dia perasan sebab dia tak pernah belajar ilmu tasawuf. Apa akibat dengki tu? Amalan dia daripada balik sampai dia dengki tu reset. Dipindahkan kepada orang yang dia dengki.
Sebab tu steady je kalau orang kata kita macam-macam. Kalau benda tu betul, kita baikilah. Kalau tak betul, jangan balas, rugi. Dia masuk ke akaun, semayang duha dia masuk ke akaun kita. Semayang tahajud dia masuk ke akaun kita. Kita ke pemalas? Ada aku semayang tahajud dulu. Kalau dari mana Allah? Tu puak-puak ni dengki kau. Sebab itu, yang nak benda-benda ni kena ada ketahanan kolbu. Kalau kolbu tak, dia ingat dia je manager. Tu jadi. Kan seorang macam itu, dia ingat dia je. Pendekar. Kita ni dia tahu pendekar. Dia nak melawan. Dia tak boleh nak absorb tu. Jadilah orang hebat. Telan semuanya. Menikmati pemberian Allah. Pahala yang tanpa beribadat. Diampunkan dosa dengan sebab kejahatan orang. Jadi kita sabar dan tidak membalas tu, pertama, pahala dia sampai kat kita. Yang kedua, dosa kita diampunkan. Dan kita dapat pahala sabar. Ibadat. Sabar tu ibadat. Tadi kat jalan raya, ampunlah. Menguji kesabaran. Itu pun terpaksa cilok sikit. Tapi cilok tu dengan cara yang berhemah lah. Sebab memang line tu putus-putus. Saya boleh ke kanan. Lepas tu saya masuk tu, line tu masih putus lagi. Jangan belajar sekolah mantu kalau putus tak apa nak cilok. Jangan double line. Dengan double line. Jadi orang KL ni pahala sabar dia cukup banyak. Nak balik nanti, nak pergi kerja, nak balik kerja. Jadi kita sekarang ni di fasa mana nak melepaskan daripada syirik yang khafi. Kenapa Allah marah sangat dengan dengki? Dengki ialah kamu suka dengan balak yang ditimpakan oleh Allah kepada orang lain. Seseorang tu. Padan muka tu, sombong sangat. Dia tak sedar dia pun padan muka dia juga tu. Apa padan muka dia? Pahala dia habis. Ni bukan pahala setahun punya. Daripada balik. Baca dalam kitab Penawar Bagatin. Baca dalam Syarul Salikin. Baca. Bukan main-main dengki ni. Kena faham takrif dengki tu. Dengki ialah ketika seseorang tu dapat nikmat, kamu sakit hati. Kadang-kadang kamu tak suarakan secara jelas. Tapi kamu suarakan dalam hati. Maka, jika Allah bagi kesedaran cepat, serta-merta dia akan taubat. Dan itu tak apa. Atau, kamu tak suka dengan nikmat yang ada pada orang tu. Jadi, Alhamdulillahi Rabb al-alamin. Rabb yang takbir, yang uruskan semua ni. Selain daripada Allah tu yang Allah cipta, namanya makhluk, itu semua dalam pentadbiran Allah, urusan Allah. Soalan pertama, apakah hukumnya Allah tersalah dalam menetapkan sesuatu? Mustahil. Mustahil ya? Maknanya tak ada silap. Jadi silap tak Allah bagi nikmat pada orang tu? Yang kau dengki tu kenapa? Maknanya dia tanpa dia sedar, dia melawan Allah. Allah dah bagi kat dia, Allahumma sabbarna ala tamamin ni'ami min ibadih uhassin ahwalahum. Ya Allah, apa tadi? Allahumma sabbarna ala tamamin ni'ami min ibadi. Ya Allah, berilah aku kesabaran dengan nikmat yang kau bagi pada dia tu. Itu doa dia. Dan kalau boleh, ya Allah, tambahkan lagi nikmat tu. Boleh? Alah, macam anak dia dapat 5A. Maksud kita. Itu dengki tak? Dengki. Itu Allah marah sangat. Aku yang menguruskan dunia ni, aku yang menguruskan kamu semua makhluk ni, aku ikut suka aku nak bagi dia kaya. Tak boleh dengki. Aku nak bagi dia musibah. Kamu kena bantu kalau tak boleh bantu. Jangan ketawakan. Kalau kamu ketawakan, musibah yang aku bagi pada dia tu, ada peruntukan penghapusan dosa, tambahan daripada engkau ialah pahala kau. Jadi sebab tu saya kata, kolbu kena kuat. Selawat dah berapa ribu sekarang ni? Bolehlah. Ya tak? Selawat mesti mencapai 10,000 sehari. Dalam masa berapa puluh tahun ni.
Kita rasa, macam mana nak kerja lagi? Itulah orang yang tak bersandar kepada Allah. Samalah sini, tunjuk sini sama. Marah pula. Soalan dia, boleh tak Allah cipta keadaan kita boleh selawat 10,000 kali? Boleh tak? Yakin tu aja. Tapi takkan terus 10,000. Bertatih. Allah tahu kehendak kita tu, Allah tahu usaha kita tu. Allah boleh bagi. Senang je saya bagi calculation dia. Abang ada anak kecil. Anak kecil, lepas tu baca Quran. Yang tengah merangkak tu, kita sama-sama buka Baqarah. Dia ni anak kecil yang buka surah Baqarah, kita suruh kata baca surah Baqarah 3 juzuk lebih. Kemudian berlumba dengan guru Quran dia 3 juzuk lebih juga. Siapa habis dulu secara adatnya? Guru kan? Kenapa pula Quran sama? Kenapa? Ayat sama. Tahap. Maknanya maksud saya ialah di tahap ini memang tak boleh. Tapi yakinlah benda tu bukan mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala nak menganugerahkan kepada seseorang. Jangan cepat memutuskan yang negatif kerana innallaha ala kulli syai'in qadir. Kuatkan semangat kehendak yang betul tu. Kuatkan semangat kehendak yang betul tu. Kalau kolbu tak kuat, merajuk, sikit-sikit sakit hati, sikit kecil hati. Apa nak kecil, apa nak sakit? Daripada Allah semua. Kalau pun terasa sakit, sabara. Kenapa? Kau ni kalau semayang macam ribut. Puasa kau tak apa-apa sambil tengok Korea. Jadi cara aku nak dekatkan kau pada aku tu, dengan cara apa? Aku bagi kesakitan-kesakitan supaya kau boleh beribadat sabar. Jadi tak perlu orang tunjuk kita penumbuk lagi kereta sebelah. Tak boleh kejau. Tak bengkak pun. Tak bengkak pun. Jadi kita nak jaga sekarang ni. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Kamu kalau beribadat, semata-mata kerana aku. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Tak ada kompromi. Ni saya sedekah ni, mudah-mudahan murahlah rezeki saya. Betul, ibadat tu betul. Peruntukan pahala mungkin ada, tapi dia tidak solid. Ada lagi syirik yang khafi. Jadi manusia ni, atas sekali Nabi Muhammad SAW. Diikuti oleh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Diikuti oleh para Nabi dan Anbiya alaihi salam. Kemudian turun kepada bata. Orang yang pertama selepas itu adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Turun kepada Khulafa Ar-Rasyidin. Turun. Jadi kita akan saksikan kalau kita baca biografi, kita panggil latar belakang daripada Rasulullah sampai ke orang ni, sentiasa kita akan dapat kenapa mereka di kedudukan situ. Sifat yang ada pada mereka tu apa? Sifat yang ada pada Rasulullah tidak pernah membalas kejahatan orang dengan kejahatan. Kalau nak pergi ke court, pergi register lawyer, minta kita perjuangkan kebenaran. Tapi jangan labelkan orang dengan nama-nama yang tak senonoh ke. Jangan buat muka dia jadi karikatur ke. Bukannya gitu. Baik politik, baik agama, tak boleh. Kita tidak boleh menghina sesiapa kerana kita sama-sama makhluk. Yang sifat dia semua sama, 50-50. Hari ni boleh jahat, petang dia pegang tasbih. Malam dia tengok drama Korea, pagi dia sembahyang subuh. Tengah malam dia tengok Manchester lawan tu, nanti sembahyang duha pukul 10. Siapa kita? Jadi tolong kita sama-sama, terutama saya yang bercakap, kita pegang hari ni satu perkara. Pertama, jangan pernah membalas kejahatan orang kepada kita dengan kejahatan. Apa nak beramal masa tu? Macam mana nak bagi cepat hilang marah tu macam mana? Dan tak marah pun. Memaafkan. Memaafkan tu ibadat. Dia bukan benda biasa. Ibadat tu ibadat yang sangat hebat.
Apalagi kalau kita memang di pihak yang betul. Dia salah, dia maki-maki kita. Tapi hakikatnya dia yang salah. Kita maafkan. Oh, ni hebat. Lepas ni saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan akan diuji. Yang kita tak buat, orang kata buat. Yang kita buat, orang kata tak buat. Ya tak? Kita dah buat baik macam mana pun, tak dinilai. Kenapa? Kerana Allah sayanglah tu. Allah terus bagi ujian supaya kita faham, kita sekarang mengharap redha Allah. Tidak ada yang lain. Dari sudut ibadat. Gaji ambil lah. Kalau tak nak ambil, saya bagi nombor account. Ni cerita ibadat ni. Tuan-tuan bekerja ni ibadat. Lilat. Sepanjang daripada pukul berapa masuk sampai tu, penuh dengan ujian juga. Dan saya sangat yakin bekerja ni ujian terbesar ialah nak sabar. Sabar dengan buat satu budak tu, dia kerja dispatch. Dia ngamuk-ngamuk sampai ofis ni banyak. Dia rasa dia banyak kerja. Dah kerja dia hantar surat. Memang kerja dispatch kan hantar surat. Kan kau nak pergi bedah operation dengan perut orang. Kan tak boleh pula. Dia kadang-kadang dia lupa diri. Tengok bos tu tak apalah. Dia dah tu datang pukul 9, pukul 10. Pergi main golf dulu. Dia bising. Saya cakap dengan dia, kau buka company. Lepas tu kau pergi main golf. Kau taruh director. Kan tak boleh tu. Dia bolehlah buka company. Bayar RM80 ke SSM. Dia buka lah nama apa pun. Dia taruh dia director. Tetap dia tak boleh pergi main golf. Jadi penting untuk kita sedari yang Allah takkan memandang kerja kita ni, takkan. Bukan ukuran kedekatan Allah dengan jawatan. Kedekatan kita dengan Allah ialah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang buat apa kebaikan semata-mata kerana Allah. Siapa yang bila buat jahat cepat-cepat kembali kepada Allah. Itu ciri-ciri itu disebut dalam surah Mukmin. Ayat 1 sampai 8 tu. Kita tengok. Kita tengok. Okey. Itu yang pertama. Sebab tu tak boleh dengki. Kalau terasa tiba-tiba begini. Kita tengok orang dapat nikmat. Alah macam gitu. Bila sedap cepat-cepat istighfar. Jangan dilayan. Jangan disimpan. Dia biasanya dengkinya sebab sebelum tu dah ada krisis. Dengan seseorang tu, bila orang tu dapat nikmat, mulalah dia gelisah. Bila orang tu dapat balak, dia suka. Sebab sebelum tu, dia dah ada rentetan peristiwa. Dia tak settlekan dengan memaafkan. Maka cerita akan jadi panjang. Saya ada masalah itu dalam keluarga. Kakak-kakak saya telefon masalah tanah. Saya kata gini, Kak. Kita anggap tanah ni dah hilang. Biarlah dia orang nak ambil. Itu saya yang salah. Kita tak fikir lah. Kalau akak tanya saya kata. Keputusan saya ialah, siapa nak urus, siapa nak ambil, ambil. Kalau dia bagi portion, Alhamdulillah. Tak bagi, selamat. Saya kira sedekah. Bukan jadi billionaire pun. Nah, kalau billionaire belum tahu juga kan. Jangan sombong sangat bercakap. Kena reserve juga. Sebab tanah tu tak buat saya jadi millionaire lah. Tapi kan mesti bermula daripada situ. Mudah-mudahan kalau billionaire pun tetap sama. Dia kata kakak saya, tapi saya tak paksa kakak saya macam itu. Dia kata terserah, akak ada hak. Kalau saya, tak apa. Dia buat macam mana pun saya okey. Jadi apa manfaat saya sekarang? Saya tak pernah fikir, tak payah fikir. Saya anggap tanah tu tak pernah ada. Cara dia macam gitu. Jadi amalan kedua saya nak share. Cuba baca ayat tadi. Ayat terakhir tadi bang. Cuba baca. Yang tadi yang kita baca. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Abang baca makna dia. Kalau dia buka, siapa boleh buka? Baca makna dia. Lepas tu hati berkata, aku tak nak baca, takut tak ikhlas. Tak ikhlas tu. Ya. Siapa yang meninggalkan ibadat kerana makhluk, riak. Yang beribadat kerana makhluk, syirik. Dua-dua kena. Baik baca.
Wala yusyrik, jangan kamu menyekutukan sesiapa pun dengan dalam ibadatnya kepada Tuhan. Maksudnya, jangan kamu dalam beribadat mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain daripada Allah. Nak pahala, nak itu. Faham kan betul-betul? Adakah nak pahala itu salah? Tak salah di level tadika. Tak salah. Macam saya puasa tu. Tapi kita kan nak upgrade. Itu maksud saya, kita nak upgrade diri kita tu supaya kualiti ibadat kita tu bertambah. Jadi, kualiti ibadat kalau bertambah, ibadat sedikit tapi makamnya tinggi. Kedudukan dia di sisi Allah. Jadi kalau baca Quran, adakan satu masa, satu hari, satu ayat. Satu ayat, satu ayat. Macam tu tadi tu. Ketika bertemu apa ayat tu, saya bagi contoh. Alif Lam Mim, maknanya apa? Kita tengok terjemahan tu. Ini Quran tengok terjemahan. Tak tahu kan? Ya Allah, ni hanya adalah ilmu Kau, ya Allah. Ajarkanlah aku tentang Kau. Itu doa dia. Bolehlah yang berkaitan dengan doa. Kemudian dia kata apa? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab Quran ni tidak ada keraguan baginya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya Allah, janganlah penyakit ragu-ragu ni Kau timpakan kepada aku, kasihanlah aku dan jadikanlah aku orang bertakwa. Setiap kali satu ayat kita baca, tengok makna doa dengan yang sesuai. Tiba-tiba ayat Fir'aun, ya Allah, jauhkanlah aku bersifat dengan sifat Fir'aun. Pandai-pandailah cipta doa tu. Ada waktu kita baca satu juzuk atau hari, itu ada waktu kita baca macam itu. Tapi ni kan kita dah ada kemudahan. Di handphone ada Quran terjemahan dah. Dah kena marah dengan bos, baik tengok Quran, doa. Lebih bagus lagi. Kena marah dah. Kalau melawan, silap-silap, tak datanglah besok. Itu maksud saya. Jadi ini satu cara kita tadabbur. Kita tak tafsir. Tapi kita, dengan keilmuan kita contohnya, kita boleh haraplah terjemahan tu larinya tak jauh dari sudut harfiah kan. Terjemahan perkata. Jadi kita follow je perkata tu macam tadi tu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dapat dua jenis doa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya Allah. Jadi kalau aku orang yang yakin dengan perkara-perkara gaib yang Kau ciptakan. Satu ayat, satu doa. Satu ayat, satu doa. Satu ayat, satu doa. Satu ayat. Dan benda tu sangat mudah. Boleh buat kat mana-mana. Tak perlu wuduk kalau pakai handphone. Mulakan hari ini. Menafaatkan Android, menafaatkan iOS. Itu faedah handphone. Walaupun banyak lara kat TikTok. Ya tak? Lara kat YouTube. Tengah apa ni? Apa? Tengah rally apa ni? Boleh lupa pula. Allahumma salli ala Muhammad SAW. La ilaha illallah. Kat Johor last kali tu apa namanya? Orang politik sekarang ni. Apa tu namanya? Hero. Itu hero tu, scroll tu 3 jam tu. Macam kita jadi PM lah. Ya tak? Menafaatkan Quran dengan cara macam itu. Allah tahu kita lemah. Allah tahu satu tafsir pun kita tak ingat. Tapi Allah dah mudahkan kita pada zaman ni. Ada Quran, ada terjemahan. Duduk dalam handphone. Jadi bagaimana kita nak menafaatkan tu? Dengan cara tadi. Jadi saya harap kita semua dapat kefahaman daripada Allah. Syirik khafi itu adalah syirik yang bahaya. Syirik jali yang pergi sembah berhala tu. Kena ambil ingat. Di level kita sepatutnya. Kalau level orang baru nak belajar tu, kita jangan cerita macam tu. Kau buat ni, nanti sembahyang duha kau kaya. Kau senang. Dia naklah sembahyang duha tu. Jadi berlaku pergerakan ta'abud dia kepada Allah tu. Tapi kita sembahyang duha sebab Nabi suruh. Dan kita, apa yang kita harapkan daripada sembahyang duha ni? Reda Allah. Kalau kata nak sembahyang duha ni nak kaya, tak kuat dalil tu. Sebab Genting Highland tak sembahyang duha. Kaya tu je keturunan. Jadi mana dalilnya? Jadi itu nyata satu. Tapi benda tu bukan janji kosong daripada Rasulullah. Cuma kalau kita detailkan lagi rezeki, sebab otak kita kalau rezeki duit, tu masalahnya. Saya dengan siapa itu hari? Di mana? Sekejap.
Saya pergi satu tempat dengan kawan saya, kemudian nak cari parking. Tahu tak ingatkan saya nak parking. Ya Allah, aku nak satu je parking. Masa tu sesak tu. Apa? Saya tengok, kita nak satu. Ya Allah, aku nak satu je parking. Elok saya, kenduri kahwin guru saya. Baru ni. Kat Shah Alam. Elok saya masuk je, kosong. Rezeki tak? Itu kalau berpusing cari parking tu, boleh jadi bergaduh 3 hari dengan bini. Awak lah, saya dah kata jangan keluar dah. Tahu dah tu. Apa? Dia kata, awak lah. 3 hari. Sebab parking dia. Jadi saya betul-betul menikmati parking tu hari tu. Anugerah Allah. Benda yang saya tak boleh cipta. Itu rezeki. Nikmat tu. Kalau kita dapat hayati tu, parking pun jadi nikmat tu. Terima kasih tak terhingga kita kepada Allah. Kita rasa Allah ni pemurah betul. Kita ni bukan siapa-siapa. Tapi masalah sekecil tu pada kita, kita anggap besar. Allah sukanya itu. Allah tak suka orang sombong. Kita bos. Parking dah tersedia. Sekali dia pergi tu, ada Foodpanda punya motor. Kau kata kau bos dia. Betul lah kau bos. Tapi yang aku tak suka kata Allah, kau sombong. Seolah-olah bila kau bos, parking tak siapa kacau. Ni, Foodpanda ni, ceret-beret. Dia tak sempat dah. Itu dia parking. Kebetulan kau sampai. Boleh parking tak? Tak boleh kan? Dia kena buat kerja sikit. Dia kena keluarkan motor. Sebab tu jangan sombong. Allah, kalau Allah sayang, orang sombong ni kalau dia baru-baru nak sombong, Allah bagi cash biasanya. Kalau hajar dia cukup-cukup. Mudah-mudahan dia sedar. Kalau tak sedar juga memang susah. Jadi mudah-mudahan 2 perkara yang penting hari ni, jangan syirikkan Allah dengan syirik yang khafi. Ibadat mengharapkan, ni aku tolong kau jangan suruh aku dulu susah, jangan lupa pula syirik. Itu maknanya dia berharap kepada makhluk. Yang kedua, baca Quran secara tadabbur, satu hadis satu ayat dan berdoa. Ikut kesesuaian ayat tu, wallahu a'lam bissawab. Dan yaumah kita jumpa pada masa kata insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma qina fid dunya 'alimna ta'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Wa masyayikhina wa mu'allimina wa zawiyuka 'alaina wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.